Kata Syekh Taha, pernah ada satu orang jumpa syekhnya, dia mengatakan, wahai syekh, bagaimana saya nak tahu saya ini di kalangan su'ada ataupun syaqawah, saya ini bahagia ke ataupun saya ini di kalangan orang celaka? Maka syekh tadi menjawab, adakah engkau menggunakan masa satu harimu, tiap-tiap harimu selawat kepada Nabi SAW? Kalau engkau berselawat kepada Nabi, engkau termasuk sa'adah, orang yang bahagia. Tetapi kalau engkau tidak berselawat kepada Nabi, engkau akan termasuk di dalam syaqawah, iaitu orang yang celaka. Maka dia bertanya, wahai syekh, bagaimana boleh jadi begitu? Maka kata syekh tersebut, kerana Nabi sendiri bersabda bahawa 10 rahmat daripada Allah akan Allah berikan kepada orang yang berselawat Nabi walau sekali. Dan tidak mungkin orang yang celaka itu diberikan 10 rahmat itu, melainkan Allah tidak memberinya izin untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalau satu hari tak selawat Nabi.